Selain itu, bagi menjawab pernyataan daripada YB Adun Sidam berkenaan dengan isu kenaikan harga barang, terutama apabila dunia dikejutkan dengan krisis geopolitik di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak global, kerajaan di Kedah dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah sentiasa melaksanakan pelbagai tindakan proaktif bagi memantau harga barangan serta memastikan peniaga mematuhi undang-undang, khususnya dalam usaha melindungi pengguna daripada kenaikan harga yang tidak bermunasabah. Di peringkat portfolio, sentiasa mantau dan di samping kita berurusan dengan KPDN KK, kita juga sentiasa bertemu dan berbincang dengan Persatuan Pengguna Negeri iaitu KEK untuk mendapat maklumat dan pemantauan supaya tiada berlaku kenaikan harga yang tidak seimbang. Untuk makluman sepanjang tempoh 1 Januari hingga 4 April 2026, KPDN Kedah telah menjalankan 31,679 pemeriksaan premis di seluruh negeri. Pemeriksaan ini melibatkan kesemua cawangan utama seperti Alostar, Kubang Pasu, Sungai Petani, Baling, Kulim dan Langkawi. Tindakan ini menunjukkan komitmen tinggi pihak KPDN dalam memastikan pemantauan dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan di kawasan bandar maupun luar bandar. Hasil daripada pemeriksaan tersebut sebanyak 460 tindakan kes telah diambil melibatkan pelbagai kesalahan di bawah undang-undang berkaitan perdagangan. Antara cawangan yang mencatatkan tindakan kes tertinggi ialah di Alostar dengan 232 kes, diikuti Langkawi 54 kes, Sungai Petani 50 kes. Ini membuktikan bahawa penguatkuasaan dijalankan secara tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan. Selain itu, KPDN Kedah turut melaksanakan operasi rampasan OPS 555 dengan jumlah nilai rampasan keseluruhan sebanyak 1,513,363.48 sen. Nilai rampasan tertinggi direkodkan di Kubang Pasu sebanyak 932,018 ringgit, menunjukkan keberkesanan operasi dalam mengesan dan mengambil tindakan terhadap barangan yang melanggar peraturan. Keseluruhannya, kerjasama KPDN dalam memantau harga barangan di pasaran awam jelas dapat dilihat melalui jumlah pemeriksaan yang tinggi, tindakan kes yang diambil serta nilai rampasan dan kompaun yang dikenakan. Usaha ini penting bagi memastikan kestabilan harga, melindungi hak pengguna dan mengelakkan peniaga daripada menaikkan harga sesuka hati. Ia juga mencerminkan kecekapan dan kesungguhan KPDN Kedah dalam menjalankan tanggungjawab penguasaan demi kesejahteraan negeri Kedah Darul Aman.